Ramai yang tunggu duit banyak baru nak mula simpan emas. Padahal orang yang menunggu ni selalunya tak mula-mula sampai bila. Jangan lupa follow dan save video ini untuk rujukan akan datang. Sekarang ni, dengan keadaan ekonomi tak menentu, harga barang naik setiap bulan. Kalau kita masih simpan duit dalam bentuk tunai, nilai tu makin lama makin mengecil. Sebab tu, Tuan Mentor selalu pesan, biar mula kecil tapi mula sekarang. Kalau ada RM100 sebulan pun dah cukup untuk mulakan simpanan emas. Tak perlu tunggu mampu beli 1 gram. Tak perlu tunggu bonus. Tak perlu tunggu nanti bila stabil. Mula dulu. Sebab disiplin lebih penting daripada jumlah. RM100 hari ini lebih bernilai bila ditukar kepada emas berbanding disimpan dalam bentuk tunai yang mudah bocor, terbeli itu, terbeli. Yang penting, simpan walaupun sedikit. Sebab sedikit yang konsisten lebih kuat daripada banyak yang sekadar angan-angan. Kalau nak mula dengan RM100, simpan dulu baru belanja. Itu cara paling selamat untuk bina kekayaan secara diam-diam. Okey, baik tuan-tuan yang mana berminat untuk simpan emas di Public Gold, boleh sahaja klik link di bio saya. Saya akan bantu anda sebaik mungkin. Ingat, fokus yang santai tapi sampai jumpa anda di next video.